Hello. Tu dia tak dekat Rasa Nostra Coffee. Baru buka. Dekat section. Nanti dah tak tersebut. Lupalah, tak ingat section berapa ni. Jom kita pergi tengok apa dia. Oh, comel lah. Kita datang petang sikit. Mungkin orang tak ramai. Kita tak ada dekat dalam. Cantik dia punya menu. Menu book. Jom kita tengok dulu apa yang kita perlu order. Wah, kopi Saloma ya Os. Kopi Saloma punya rasa seperti meniti bahagia di bawah cahaya bulan purnama. Wah. Menu banyak. Kau dah tengok menu dia. Buku menu dia cantik. Nampak kopi dia banyak gila kot. Kena berapa kali datang ni kalau nak rasa semua kopi dia ni. Tapi Tata akan try dia orang punya must try dengan top selling dulu. Tata ambil semua yang consider dia punya signature lah. Kita nak tahu dia sedap ke tak sedap. So Tata ambil pandan batu latte dengan kopi pandangan pertama. Ini kopi Saloma, Vietnam's coffee. Mungkin nanti Tata akan try. Lepas tu Tata ambil ni gulai tempoyak patin. Pun sama. Dia kata dia orang punya champion dish, repeat customer favourite. Kita tengok dia boleh beat kat Pahang tu punya. Ada nasi lemak, ada ayam gepuk, ada daging salai. What? Spicy lah. Bertemu. Nanti Tata nak try dia punya udang galah. Lepas tu dia ada mi kari, mi bandung, lontong. Ada kudap-kudap juga. Tata ambil satu roti jala. Dia ada kids meal. And dia ada roti puisi. Dahsyat dia ni. Roti telur goyang. Roti maksud sejenis makanan dibuat daripada tepung gandum dan lain-lain. Puisi maksud karangan yang berbentuk sajak, syair, pantun dan lain-lain. Wah, rajin. Korang tak nampak dengan kata dia. Saloma punya rasa seperti meniti bahagia di bawah cahaya bulan purnama. Air dah sampai. Jom kita rasa dulu. Yang ini tadi apa? Butter. Pandan batu latte. Pandan batu latte. Kopi, pandan, susu, butter. Ada pokok. Pandan dia rasa, kopi dia rasa, butter dia rasa, light rasa. Taste dia manis. Yes. Kita tak kena minta dia kurang manis. Okay. Ini dia punya top saya. Kopi pandangan pertama. Actually korang tahu Tata tak suka sangat kopi yang manis. Ini adalah salted caramel. Orang tu boleh lah. Kopi dia tak kau sangat. Ni better, much better sebab dia kurang manis sikit. Actually dia manis, tapi jangan kacau sangat lah. Tapi yang tu dia manis. Kita punya patin dah sampai. Tak patin. Patin, tempoyak.
nasi. Saya datang telur masin, tapi telur masin dah habis. Dapat satu je telur masin dengan set apa ni? Asam pedas. Asam pedas pula. Lemak cili padi. Lemak salai. Lemak cili padi, salai, daging. Telur masin, sambal belacan. Okay. Jom kita try. Oh, satu lagi tinggal. Roti jala. Apa? Kita try dulu. Fatin. Alah. Comelnya ikan. Kata rasa orang kena tanya customer, sepatutnya customer nak ikan tu bahagian mana. Yes. Sebab data bajet kita akan dapat macam dalam menu ekor. Tapi kita tak dapat kepala. Tak suka kepala batin. Tak apa. Kan kita rasa dia punya kuah. Kuah nampak pekat. Dalam gambar kuah dia nampak macam cair. Data tak suka. Data tak suka tempoyak. Kuah tempoyak yang cair. This is good. Kuah pekat. Masam manis. Dia tak manis sangat, dia tak masam sangat. Dan dia pedas. Jom rasa dengan ikan. Oh. Kuah sedap nasi, kuah dan ikan. Untuk orang yang tak tahan pedas, mungkin tak tahan juga sebab dia pedas. Untuk tekak-tekak, enggak tak suka. Macam ni. Ikan ni tak bau Good. Okay, ada tempat dah. Lain daripada tempat yang biasa datang makan tu. Tak suka sebab dia pedas. So dia punya salai. Oh, dia nampak pekat tapi macam santan dia macam pecah. Tahu? Kata tak suka santan macam ni, santan pecah minyak. Kau kalau arwah mak letak ni, dia mesti letak terbiar atas kualiti, atas kat dapur. Rasa not bad. A bit masam sikit. Okay, pedas Try dengan dia. Okay. Not bad, tapi good. Kan biasanya ni tak punya pendapat peribadi. Jangan samakan tekak semua manusia ni sama. Tekak manusia ni dah lain. Kalau betul dia punya rasa. Cuma tak rasa dia punya kuah tak meresap masuk dalam daging ni. Dia macam I don't know, kuah masak asing. Lepas tu daging ni masuk je dalam tu. So dia macam tak lama berendam. Daging lembut. Nasi. Kita boleh tukar pakai nasi beras. Kemudian dia punya nasi dia keras sikit. Boleh tukar guna beras wangi ke. Kau tekak-tekak lah. Sambal belacan.
Betul sedap. Makan sama macam mana? Sedap. Okay, food dia semua pedas ya. Untuk orang yang tak tahan pedas agak mungkin masalah untuk orang. Tapi untuk Tata, this is good. Yeah. Dia punya chef recommend tu bukanlah omong kosong. Yes. Yes, I just I just do. Yes. I selalu cari yang macam ni tapi kita susah nak jumpa. Dia susah kenapa I akan masak sendiri sebab I boleh masak bekat. Serius dia punya patin tempoyak dia memang the best. Sebab dia pedas, kuah dia pekat. Sambal belacan dia pun memang pedas je. Tapi dia pedas tapi pedas yang sedap masalah ni. Nak makan patin tempoyak. Kesinilah. Walaupun dia pedas. Mungkin untuk orang yang tak suka pedas, mungkin yes, kalau korang tak tahan pedas, ini bukan untuk korang. Memang betul kan? Betul cukup rasa dia tau. Certain ada rasa masam sangat, manis sangat. Ini dia balance je. Sambal belacan dia macam blend sekali dengan kulit limau. Dia ada rasa pahit sikit, dia sedap. Pahit manis, pedas, masam. Datang nak dia punya Eko. Tahu, saya kan suka hirup kuah macam ni. Ni salah hirup tersedak ni. Saya sedap. Kuah dia tak bau langsung tak bau ikan tu langsung. Oh my god. Ini bukan sebab tak lapar tu. Betul sedap. Korang tahu kan? Tak tahu tak sedap, tak cakap tak sedap. Sedap tak cakap sedap. Ini sedap. Tempoyak dia tak masam. Roti jala dengan kuah kari. Ada tepat betul. Roti jala. Pakai tangan saya. Jala dia tak nipis je. Jala dia tebal. Dia punya dia orang punya kuah memang jenis semua pekat-pekat Masak lemak dia pekat, dia punya patin tempoyak pekat.
Even dia a bit tawar, tapi masuk kari ni memang sedap. Serius. Kari sedap, pekat. But this is good. Dia jenis tebal. Dia bukan nipis-nipis sudah kan. Dia macam, it's like tak suka makan lempeng telur tau. Macam lempeng telur tu. Kan? Dia punya texture. Sebab dia punya kuah memang tebal. Melekat. Tak ada saya. Siap bodoh raya. Ya. Ni barulah. Roti jala kari. Kuah yang jadi pekat tu pakai susu. Tak juga. Santan. Tapi air tak banyak lah. Rasa dia punya, oh my god. Daging. Dia ada ayam. Kentang dia. Kentang dia boleh rasa dia punya Kuah. dia punya flavor tu rasa sampai dalam kentang tau. Lama, yes. Kuah lama. Ya, sebab dia cakap breakfast kan. Lagi lama sampai 2 hari sampai malam. So pilihan tepat hari ni, kita rasa kita nak datang sini nak cuba dia punya food. Okay, jom bagi bintang. Patin? Okay, tetap bagi patin 5. Untuk patin je ya, patin 5. Cuma tetap select dekat nasi dia sikit je. Sebab nasi dia macam lebih keras. Kalau nasi dia tu pakai beras wangi ataupun dia lembut sikit sedap. Salad 4. Daging tu macam nipis. Kakak suka je daging macam ni. Cuma kakak rasa dia punya flavor kuah tu tak masuk dalam daging. Kakak rasa macam dia, I don't know. Kakak tak tahu sama ada masak daging tu macam tak masuk lama dengan kuah tu. Dia tak sok. Daging tu tak sok dengan kuah tu. Sebab sedap. Dia punya flavor sedap. Kuah sedap. Cuma daging tu tak rasa lah. Tapi roti jala dia 5. Roti jala 5. Untuk kopi, yes, kopi tak boleh bagi 3 je. Sebab kopi dia tak ada, I don't know, tak rasa kopi dia biasa je. Kopi dia tak ada something yang macam boom. Tak ada. So dia biasa je. Semua kata tak suka sangat kopi manis. Dan kopi dia a bit manis. So overall, tak suka dia punya food. Food dia sedap. So tetap kalau datang repeat, tak akan repeat dia punya makanan. Nak try dia punya nasi lemak dan tak nak try dia punya mi kari, yes. Nasi lemak, mi kari, lontong. Apa lagi ada? Masak lemak dia punya udang galah. Kita tak akan try nanti. Over kan? Ini Rasa Nostra dekat session apa ni? Session 7. Diorang baru buka dekat sini. Dekat belakang UNICEF, belakang Chicken Rice Guy tu. Okay, Tata nak habiskan Tata punya food. So sedap lah, Tata approve. So kita jumpa lagi nanti dekat next video. Bye bye.